Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd. InsyaAllah. Ya. Jadi pada pendengar-pendengar kita, Salam sejahtera. kita ingin membuat satu kupasan tentang para ikhwan Nasyabandiyah di Malaysia, sejarah pimpinan dan amalan di Malaysia. Jadi para peminat-peminat tarikat tasawuf kadang-kadang ingin cuba mendalami, mempelajari dan cuba mengenal tentang tarikat-tarikat yang masih ada muktabar di Malaysia ni, insya-Allah. Jadi satu tarikat yang kita agak nampak ada kemajuan dalam segi akademik. Jadi itu tarikat Nasyabandiyah Mujadidiyah yang dipimpin oleh Syekh Jalaluddin Al-Rawi di Batu Cape. Ini kita ingin mengupas sikit sejarah beliau dan jemaah-jemaah beliau dan apa amalan-amalan yang dikatakan untuk mencapai ke satu makam yang paling tinggi, itu ihsan tadi, dengan latihan-latihan yang ditelah latihan dan gabungan bukan setakat ilmu saja, maka dipimpin oleh seorang syekh dalam tarikat tadi untuk sampai kepada maqamat ihsan tadi. Itu kekuatan dalam kesempurnaan dalam ibadah dalam konteks Islam, iman dan ihsan. Jadi didapati latar belakang Nasyabandiyah Malaysia, tarikat tasawuf Qadariyah Nasyabandiyah ni merupakan gabungan dua tradisi tarikat utama yang berkembang di alam Melayu dulu. Diasaskan oleh Syekh, asalnya Syekh Khojah Bahudin Al-Bukhari, lahir di tahun 717 Hijrah hingga 1317 Masihi, wafat pada 791 Hijrah hingga 1388 Masihi, yang menjadi pengasas tarikat Nasyabandiyah. Jadi menurut catatan gabungan unsur Qadariyah dan Nasyabandiyah ini kemudiannya diformalkan pada abad ke-19 oleh ulama Mekah Syekh Ahmad Khatib Al-Sambasi, wafat pada 1295 Hijrah hingga 1878. Melalui proses tersebut tumbuh pelbagai cabang tarikat seperti Nasyabandiyah, Al-Ahmadiyah, Al-Mujadidiyah dan Al-Khalidiyah yang mendapat pengikut tu ramai di Nusantara, di Malaysia. Nusantara masa itulah di Nusantara berkembang, nak mula berkembang. Termasuklah di Indonesia, misalnya Syekh Ahmad Al-Hasani Al-Uwais Palembang yang melantik khalifah di tanah air. Jadi hasil penyebaran ni, pusat-pusat tarikat Qadariyah Nasyabandiyah kini ditemui di pelbagai negeri, termasuk juga Batu Cape ni yang kita nak tumpukan sikit. Ya, kita nak. Jadi penubuhan kumpulan para ikhwan Nasyabandiyah ni merujuk kepada jemaah tarikat tasawuf kontemporari ni di Malaysia yang menekankan amalan berzikir berjemaah dan tarbiyah suluk. Menurut rekod kumpulan ni kita duk siasat lah, ia mula tertubuh sekitar tahun 2006 hingga 2007 di Selangor ni. Dia mula ditubuhkan. Pada mulanya mungkin sekumpulan kecil murid ni berkumpul di rumah saudara, rasanya siapa ni? Di tempat Azmi, nama saudara Azmi bin Kuasa. Ya. Di kampung Bendahara Selayang, Selangor, untuk menghidupkan majlis zikir dan anggota awal juga Azmi, Nur Azmi, mungkin Rosli, Helmi Ramli, Gelaran, dan beberapa lagi lah. Kumpulan ini berkembang mengikut beberapa peringkat pusat amalan, kerana berpindah ke sana, berpindah ke sini. Daripada kadang-kadang hangkahnya di Selayang, ada satu hangkah di Hangkah Ailiyah Nasyabandiyah Mujadidiyah Kota Seri Damansara. Sehingga kinilah penubuhan hangkah Khaliliyah yang pertama rasanya tahun 2009, terus penubuhan hangkah Jaliliyah di Uluyam di Uluyam sebagai pusat baru amalan. Kemudian 2010 mereka berpindah ke 2011 penubuhan hangkah Khaliliyah di Batu Cape Gua Damai pula. Pada yang sama hangkah Aliyah berpindah dari amalan yang diperkukuhkan di situ. Lepas tu diorang pergi penubuhan hangkah Rahmaniyah di pinggiran Batu Cape Selangor. Tahun 2012-2013 penetapan markas hangkah Aliyah di Taman Jasa Utama Selayang. Lepas tu mereka tahun 2013 sekarang menubuhkan markas hangkah Abdul Khaliliyah di Madrasah Ulul Azmi Batu Cape, dan seterusnya hangkah Habibiyah di Kuang Sungai Buloh. Setiap peringkat hangkah ni berperanan sebagai pusat tarbiyah latihan rohani, tempat biat dan pelaksanaan majlis zikir dia orang suluk jemaah. Jadi dalam jemaah menyebut bahawa beberapa siri iradat perjalanan suluk pun ada. Dua riadah dipanggil ke Pulau Besar, Melaka dan Gunung Jerai, Kedah untuk dianjurkan berulang kali dari markas-markas ini. Semua maklumat ni dia perolehi daripada catatan ni, dari laporan kegiatan dalaman kumpulan tersebut. Jadi menarik ni cerita dia ni. Jadi kita kepimpinan rohani ni cuba sedikit ni. Kita tengok kita punya sedikit tentang
silsilah perjalanan tarikat Syekh Maulana Jalaluddin Arawi ni, dari mana kepimpinan silsilah rohani ni dia dapat dari mana. Cuba kita huraikan sikit dia tengok. Dari tentang kepimpinan silsilah rohani daripada Syekh Naqsyabandiyah yang diketahui oleh Maulana Syekh, pemimpin utama ialah Maulana Syekh Jalaluddin Ahmad Arawi, dan membawa silsilah Naqsyabandiyah Mujadidiyah secara aliran kisah kalam guru tersohor. Gelaran panjang tersebut menunjukkan kaitan rohani beliau dengan barisan masyayikh tarikat Naqsyabandiyah. Yang ini dia termasuk pengasas Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dan Khwaja Al-Bukhari, sehinggalah ke chain ijazah Waisyah, ijazah ghaib yang diwarisi. Dan menurut tradisi silsilah Naqsyabandiyah, tali perhubungan ilmu tarikat dikaitkan kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Maknanya sanad dia terus Syekh Maulana Jalaluddin mana dia sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Dari ajaran yang dibawa oleh baginda SAW sampai kepada rangkaian Syekh Jalaluddin Arawi. Jadi yang ini yang diserapkan kepada murid melalui rohaniah. Jadi dalam proses amalan di Hangkah, di Zawiyah, di markas Syekh Jalaluddin Arawi, ajaran dan amalan rohaniah dalam jemaah ini berteraskan amalan sisi zikir dan suluk yang intensif lah. Berikut adalah beberapa ciri. Kadang majlis zikir berjemaah, mengadakan majlis zikir dan solat berjemaah hampir setiap hari. Katanya kira-kira 3 sesi zikir utama diadakan setiap hari selepas solat Zuhur, Asar dan Maghrib. Meliputi khatam zikir Khwaja Qadir Al-Jalani, khatam zikir Mujadidi yang merujuk kepada zikir yang dibawa oleh Syekh Ahmad Syir Hindi katanya. Dan khatam Maksumi. Dan tradisi ulama Madinah, sebagaimana tambahan pada hari Ahad, mereka mingguan diadakan khatam zikir Khwajagan, iaitu bacaan zikir gabungan kunci ajaran daripada para wali sufi terkenal Khwajagan. Selepas setiap majlis zikir ini, peserta pula selalu pengikut salib-salib murid mendalami proses rabitah, menghubungkan hati dengan Syekh secara rohaniat. Disertai bacaan nak balik itu dia baca syarah Thayyibah, dan kemudian melakukan muraqabah, meditasi hati. Dengan arti kata lain, selepas solat berjemaah, para ahli zikir ini memejamkan mata dan membayangkan wajah Syekh musyrik dengan hayalan untuk mendapatkan faedah berkat zikir secara ghaib, insya-Allah. Jadi dengan amalan ni kadang zikir jihri lah kadang-kadang, dan hidup bersuluk sambil zikir khafi. Kadang-kadang Syekh bawa kepada zikir jihri. Mereka kadang-kadang mereka zikir jihri bersama-sama. Misalnya dengan riadah malam Jumaat jemaah sering melaksanakan zikir jihri yang dipimpin oleh Maulana Syekh lah. Jadi mengikut cerita aktiviti zikir di Gua Yunus, kadang-kadang Gunung Jerai, di mana para anggota bersama melafazkan Allahu Akbar semasa mendaki. Dia orang buat dalam perjalanan siar suluk, mereka berzikir jihri di Gua Yunus menuju ke arah untuk zikir. Jadi dia orang buat riadah lah, dia panggil siar suluk, berjalan berzikir, turun bukit, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan mereka berzikir jihri secara ramai-ramai, insya-Allah. Jadi itu menarik juga cerita pengenalan ni di tarikat yang dipimpin oleh Syekh Jalaluddin Arawi, tarikat Naqsyabandiyah Al-Mujadidi. Jadi menariknya, relevan tak zaman sekarang ni tarikat tu pada zaman ni? Bagi saya sangat relevan lah pasal benda ni. Payah kita nak cari tarikat-tarikat yang mutabar, yang sanadnya sampai ke baginda Rasulullah SAW, dan amalannya diikat dengan akidah sunnah wal jemaah, kefahaman murid-murid itu semua. Jadi saya sangat rasa pentinglah tarikat tasawuf ni. Bagi saya kita penting untuk menjaga rohaniah dan jasmaniah kita pada pemula-pemula yang ingin belajar mengenal. Dan ini adalah satu formula untuk kita meningkatkan rohaniah kita ke arah kebaikan, dalaman dan luaran.
Jadi dengan kata ada juga amalan-amalan seperti ilmu lataif dan amal khusus selain zikir para pelajar terdekat diajarkan konsep 10 lataif, iaitu berzikir ke atas tempat-tempat lataif dan termasuk jasad, dia panggil sifat-sifat roh alam amar, qab, ruh, sir, qafi, akhfa, dan 5 unsur jasmani, alam khalaq, naf, diajarkan oleh Syekh Jalaluddin Ar-Rawi. Jadi insya-Allah semoga kita mengharapkan relevansinya pengajaran tarikat tasawuf di zaman moden ni perlu, bukan perlu kita terangkan penerangan. Kadang-kadang kemungkinan disebabkan tiada kefahaman tu. Kefahaman perlu diserapkan pada terutamanya mereka-mereka yang masih belum memahami bagaimana tarikat ni dan bagaimana untuk membentuk rohaniah ke arah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak lalai dalam beribadah. Tentang dalam sesuatu apabila kita hendak bertemu dengan guru, bagaimana ni untuk kita bertemu dengan guru, bagaimana keadaan ni yang jadikan mereka ni berbaiat, mereka ni